Welcome to the Dabong. Dabong guys, bukan kabung. Kampung tu rawa. Tak ada perkataan dabong di Pahang. Oh ni lah Kemubu. Oh ni boleh singgah kan? Ada apa kat muka-mu pun? Nah, stesen kereta api yang orang selalu turun tu lah. Kemubu ke Dabong stesen ni? Kepupu. Oh Dabong yang lebih besar. Berhenti kat stesen kereta api Dabong lah. Lepas hantar kertas, satu lagi sekejap singgah di stesen kereta api Dabong yang viral tu. Mana jalan? Lah, tak payah singgah, memang terus kereta api Dabong. Terus stesen kereta api dia. Mana nak pergi melangkah ke sana ni? Jalan ke mana? Lintah ni lah. Tu apa? Tak nak view sana lah. Orang tu melintas jalan kaki je lah. Nak view stesen kereta api. Oh, dia tak ada jejambat, tak ada. Maknanya orang nak ke sana, lintas sajalah. Ni hujung. Tu. Orang selalu konten kat situ lah. Yang kereta api naik malam tu. Tapi macam mana orang pergi ke belah sana? Lintas je lah. Tu ada boleh pergi belah sana. Kod ni lah. Tak ada kata. Betul ke kita ni? Betul lah. Awak ni. Ada jambatan lah. Situ lah nak singgah sekejap sebab sleeper training. Apa semua pergi situ. Selalu datang kertas dulu. Tapi jauh lagi datang kertas. Tapi ada jalan. Oh ini lintas atas kereta api. Ya. Oh, Lintasan kereta api. bawah kereta api. Oh, besar sangat. Itu tempat mancing. Oh, ada lagi orang jemur pokok. Rasa keping lah. Oh, betul-betul rare pedalaman ni Dabong. Pedalaman pertama kali. Lebih dalam dari Ulu Temeling ni. Oh, ada jalan lintasan bawah jalan kereta api. Jambatan tak ada, tapi ada lintasan. Itu. Dan dia ada asrama. Oh, lagi dalam rasanya berbanding dengan Ulu Temeling. Tapi dia tak blue. Di tengah-tengah. Di dalam. SMKD, bukan dong ya.
Dah. Oh, ada jalan. Kita tak berapa berani. Oh, rezeki. Tak sempat lagi. Kereta api tengah bergerak. Kita nak view sejak stesen kereta api Dabong sebelum muka latar kertas. Ha, mana boleh masuk? Ni lah stesen kereta apinya ya. Hmm. Nak berhenti nak? Laluan tu dah sempit. Mana nak letak kereta? Tak payahlah. Aneh. Terus ke latar kertas je lah ya. Stesen kereta api tengok dalam channel orang lain je. Oh, belah sini pula Pekan Dabong ni. Dia menyebut